Berapa gram yang patut kita simpan sebenarnya? Kalau tanya berapa banyak emas yang kita patut ada, jawapan paling asas yang disepakati oleh pakar kewangan seluruh dunia ialah 10% daripada total harta kita atau simpanan kita. Kenapa 10%? Sebab emas bukan hanya pelaburan, ialah pelindungan keuangan. Bila ekonomi tak menentu, harga barang naik, politik tidak stabil, emas kekal teguh berdiri. Dan satu perkara yang ramai tak tahu, emas tidak direkodkan dalam sistem kewangan. Kalau ada apa-apa berlaku pada akaun bank kita, dibekukan, disekat ataupun jatuh muflis sekalipun, emas tetap berada di dalam tangan kita. Inilah fungsi emas sebagai benteng kekayaan. Bukan untuk nampak kaya, tapi untuk menghalang kita daripada jatuh miskin ketika keadaan tidak menyerbahi. Kalau belum mampu simpan banyak, tak mengapa. Mulakan dengan 1 gram. Tambah 1 gram lagi, sedikit-sedikit sehingga kita sampai 10% itu dengan konsisten. Yang penting bukan jumlahnya, tapi keinginan kita untuk melindungi masa depan keluarga. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.